kawasan penalti. Dapat dihalang. Sudah pun dapat dikeluarkan tetapi kembali lagi kepada pemain. Oh, ada kasaran. Lakukan percubaan tepat. Bagaimana? Tidak dikawal pemain ni. Lorongan yang baik ke dalam kawasan penalti. Terlepas dan lorongan yang baik kepada rakan yang menanti. Masuk ke dalam kawasan penalti ketika di percubaan. Dan bagaimana? Itu dia gol. Sudah pun terhasil. Bagaimana lorongan kepada rakan di luar kawasan penalti tapi dapat dipintas oleh Atan. Bagaimana Atan? Masih lagi Atan berjaya mengeluarkan bola dari kawasan bahaya. Sambungan. Bagaimana Damian cuba mengejar. Eldris juga cuba menekan. Bagaimana bahaya situasi ini harus dikeluarkan. Oh. Kesilapan. Bagaimana percubaan? Dapat diselamatkan oleh penjaga gol oleh Yung. Bagaimana percubaan? Baik di dalam pasukan Natrius FC ini. Satu gabungan peluang untuk Charlie. Bagaimana? Oh sayang, berjaya dikeluarkan. Mana kawan bila siatan. Oh kurang pas daripada Tandan. Bagaimana percubaan? Untuk pasukan Natrius dah peluang. Bagaimana? Harus dilakukan percubaan cantik itu dia. Gol. Sudah pun dapat dihasilkan oleh pasukan Natrius FC. Gol. Luffy. Bagaimana? Dapat melambungkan kepada rakan dan angkatan terapu dilakukan oleh Taman Pilihan Charlie. Sambungan. Mencari Eldridge. Peluang untuk Eldridge. Oh sayang. Tersasar. Tolakkan kepada Yung. Dikeluarkan saja oleh Yung. Tapi tidak menuju kepada rakan. Sepakar Yung. Kembali kepada pemain pasukan. Next list. Percubaan. Mesti pemain lawan. Masuk ke dalam kawasan penalti. Bahaya situasi ini. Dan bagaimana? Oh. Melambung tinggi. Yang berbahaya untuk pasukan Natrius. Bagaimana percubaan terus yang dilakukan. Oh. Dan tidak offside kedudukan Luffy. Peluang untuk Luffy mendapatkan gol yang kedua bagi Natrius. Tidak sayang. Sudah pun untuk dan percubaan jarak jauh. Seorang kira pemain veteran dalam kawasan dalam pasukan Natrius. Bagaimana peluang untuk Eldridge? Dan itu dah gol ataupun bagaimana? Oh, offside sebenarnya sayang. Bagaimana? Dapat kembali kepada Charlie. Lorongan kepada Luffy. Bagaimana? Itu dia cantik gol yang kedua untuk pasukan Natrius. Sudah salah lah. Eldridge cuba untuk melepasi kawalan pemain pasukan Deslis. Saya tersekat larian. Lepas Eldridge. Bagaimana? Hantaran kepada rakan dilakukan seperti dan bagaimana ada ketika ini. Melakukan kawalan. Tolakkan kepada rakan di hadapan kawasan seperti dan bagaimana percubaan. Oh. Bagaimana? Percubaan terus yang dilakukan. Dapat ditaruh keluar oleh Atan. Masih lagi dalam kawalan pasukan Natrius. Oh. Sayang. Lepas dari kawalan dan bagaimana percubaan Neret. Lorongan kepada rakan membuka ruang. Permainan 1-2. Bagaimana percubaan diselamatkan. Siapa yang akan mencarikan gol dan seterusnya. Baik, Lambungani terus kepada penjaga gol. Oh. Hampir-hampir. Damian berada di tengah. Bagaimana percubaan? Oh. Hampir-hampir. Dan bagaimana peluang untuk pasukan Nexilis. Bagaimana masih lagi. Dan gol yang ketiga untuk pasukan Nexilis. Terlepas pula. Dan ditamatkan lebih awal perlawanan persahabatan pada malam ini.
Jadi keputusan masa penuh Nutrius FC 2 dan Naik